kelebihan multimeter HT82A ni, dia auto detect voltage AC, DC, lepas tu continuity, perintah dengan diode. Kalau contoh kita nak check voltage DC AC ni, tak perlu tukar selection. Terus check dia macam ni, dia akan keluar reading macam ni. Okey, tengok. Okey, macam DC pun sama. Dia terus keluar reading, tak payah tukar selection. Continuity, terus boleh check macam biasa macam ni. Okey, perintah dengan diode pun sama. Tak perlu tukar selection. Okey, untuk check kapasitor, ubah je selection sampai keluar semua UF ni. Lepas tu kita dah boleh check kapasitor. Okey. 32 microfarad. Okey, dia ada juga function untuk MCV. Maksud ada voltage macam ni. Kalau high voltage kat ni, dia akan ada bunyi merah macam ni. Non contact voltage. Okey, lepas tu ada function live. Ni kita nak check kalau macam testpan, maksud dia live. Okey, macam ni. Dan juga satu lagi ni, PA. PA ni sequence rotation motor untuk 3 phase motor. Dia boleh tahu rotation dia clockwise ataupun anti clockwise. Okey, macam biasa untuk siapa nak cari hal multimeter HT82A ni, auto detect voltage AC, DC, perintah resistor dengan diode ni, boleh check kapasitor juga. Boleh tengok dekat link bawah. Alhamdulillah.